Muharram bulan mengingati peristiwa hijrah. Jom muhasabah apa perkara nak dihijrahkan. Saya nak sentuh satu perkara iaitu guru-guru sekolah sesi petang, bimbinglah murid jaga solat. Waktu Zuhur dan Asar sering menjadi cabaran utama buat murid-murid sekolah sesi petang. Urus masa jadual murid solat Zuhur dan Asar dengan baik. Perhatikan siapa yang tak sertai solat di surau sekolah dan bertindaklah bimbing mereka. Di sinilah peranan guru sangat besar. Teguran yang lembut, pengurusan masa yang bijak serta semangat mendidik yang ikhlas boleh menyelamatkan solat harian anak bangsa umat Islam kita. Apa guna murid bijak sifir kalau tak kenal erti tunduk kepada Tuhan? Apa erti cemerlang keputusan akademik kalau gagal menunaikan rukun Islam ini? Ayuh para guru jadikan tahun baru hijrah ini detik perubahan. Anak murid solat berjamaah, semai cinta kepada Allah dalam hati mereka. Moga usaha kecil ini jadi saham besar di akhirat nanti.